Tok Olok pasal Ipah tak ikut. Kan dah tak cukup quorum. Abah pun sama dengan pasal Ipah tak nak ikut. Bilik ada kosong. Ji, tekan 0.5. Kembang sangat lubang hidung tu. Olok sekarang macam-macam, rosak kereta, rosak motor, rosak lori, rosak sian dia. Hati pun rosak juga. Sikit-sikit lah. Kau jangan tidur sangat, bangun kau sudah bah. Abang Along ke? Lipat kain tak adanya. Dia tunggu saya balik nanti kena lipat. Balik nanti ada 3 bakul. Tunggu abang kembali. Tak ada orang kat rumah. Kita berpisah untuk 2-3 hari. Untuk isteri saya tersayang, Duk badan diam Kak, pesanan untuk rumah? Dah 0.5 dah. Pesanan? Untuk rumah? Awak dah sign kan? Jadi just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy. อายบ่ลงอย่าเพิ่งหลงเจ้าของว่าน้องทิมอายบ่ได้คนหลายใจมักง่ายบ่แม่นควายตัวเก่าสิยอมให้ตัวซ้ำๆซักๆพวกผมแม่งฟักเก่งเล่นแม่ฉัน love my deep 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 เพชรผมโคตรวิบวับวิบวับผู้หญิงอยากจะเข้ามาจับเยอะจนผมปวดขมับแม่ฉัน love my deep 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 She said I'm lit, okay. She love my dick, yes, she wanna kiss me. I fuck you bitch, all I be. I take her on a trip, I buy a passive shit. She told me to tell me what. She up and kick, yeah yeah. มึงรู้อยู่แล้วนะว่ากูมีอะไรแต่พอคนถามนะกูว่าไม่เท่าไรมึงลองมองดิสร้อยทองเป็นกองดิแหวนเพชรนาฬิกากูไม่ได้ยืมใครผู้หญิงก็วนมาเป็นประจำแบบนี้ที่เลยเข้ามาจับแล้วขยับสัก3 ทีไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยกูแค่อยากจะให้เธอมีชีวิตที่สุขสบายอยู่กับพี่ไม่ล้มละลายวิบวิบวิบวิบวิบเพลงผมฮิตฮิตฮิตฮิตฮิตพวกผมแม่งฟักเก่งเล่นแม่ฉัน love my deep 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 เพชรผมโคตรวิบวับวิบวับผู้หญิงอยากจะเข้ามาจับเยอะจนผมปวดขมับแม่ she love my deep 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 She said I'm lit, okay. She love my dick, yes, she wanna kiss me. I fuck you bitch, all I be. I take her on a trip, I buy a passive shit. She told me to tell me what. She up and kick, yeah yeah. Oh gila Cap. Dengan suhu 40 darjah Celsius. Dengan jam macam ni, motor, skuter pula. Tak apa-apa punya skuter. Alhamdulillah, mendebar lepas tu seronok lah. Tak, dia punya suasana jalan ni best. Dengan Cap bawa lagi kan, Cap bawa lagi kan, okey. Tak ada masalah. Bestnya. Kau tunggu je. Manis. Tapi saya hampir-hampir kena scam kat stesen minyak. Isi 180, cas saya 260. Kat air mana boleh? Saya pakai debit tengok resit 260. Jangan macam ni. Dia pulang cash balik lah 80 tu. Check lah dulu resit lepas bayar. Bahaya tu. Sian je lah tu.
till I talk to my daddy. He say, ain't say nothing till you don't know the muffin. Then you sure to be a changing your ways. I made a cheerleader, was a really young beater. All the times I could reminisce. Cause the best thing I'm loving with her Caesar and her cars only start with a little kiss like this. Caesar swimming with the boys in the school and your feet flying up in the air. Singing hey diddle diddle with your kitty in the middle of the screen like I didn't care. So I took a big chance at the high school dance. Peter Missy who was ready to play. Wasn't me she was fooling cause I know what she was doing. And I know love is here to stay. When she told me to walk this way, walk this way. Ui ôi, canggih. Ui, canggih. Ada shower. Ada aircon. Medai. I was blown away, what could I say? It all seemed to make sense. You've taken away everything, and I can't deal without. I try to see the good in life, but good things in life are hard to find. We're blowing away. Can we make this something good? Taking all I can take, and I cannot wait. Wasting too much time, being strong, holding on. Can't let it bring us down. My life with you means everything, so I won't give up that easily. I'll blow it away, blow it away. Can we make this something good? 'Cause it's all misunderstood. Well, I try to do it right this time around. Let's start over. I try to do it right this time around. It's not over, 'cause a part of me is dead and in the ground. This love is killing me, but you're the only one. It's not over. We can't let this get away. Let it out, let it out. Don't get caught up in yourself. Let it out. Let's start over. I try to do it right this time around. It's not over, 'cause a part of me is dead and in the ground. Style lah. Sana lah, kiri. Kiri ya? Confirm? Oh, sorry. I don't speak English. Speak Thai. I speak Thai only. Oh, ada hutan. Oh. Oh, cantik. Hello. Thank you, sir. Keluar.
Apa? Tariknya pula. Tarik bra? Bikini tu. Ha? Dia suruh tarik. Agak lain macam. Tu. Dia nak suruh I tarik ke? Saya. Tak. Banca cakap you suruh I tarik bra. Suruh dia. Macam tak pandai. I kena ajar dia. Betul. Oi, apa? Tiga. Cang keluar. Okey, kami. Tiga sosok di mana? Sosok tinggi. Nampak kiri. Ui, panjang lagi hidup kita ni. Jaga robot ni. Sorry, Kak. Selamat datang. Kak. Oi. Salah Kak. Semua satu bilik ke? Lain macam. Dah kena bogel ni. Kenapa mobile ikut saya? Tahu? Korang kat mana? 319. Kita satu bilik. Oh, kita satu bilik. Jenuh lah. 312. Weh, last kali serius tak? Jangan serius sangat. Ni. Korang? 319. Mana? Sebelah dia. Oh ni, Cang, bilik kau ni. Ni. Yang I pergi bilik 314 je lah. Oh, free 2 jam. Tapi kalau lebih pun tak apa, itu tak ada masalah. Oh, sebab dia kena bopak. Power kan? Power. Terima kasih. Tahu kan? 9คันขอทะเบียนรถด้วยครับ แต่ละคันทะเบียนอะไรบ้าง เขาไม่เข้าใจเขาต้องค่อยๆดูกัน Masuk je. Terus cari motor belah kanan. Terus. Macam mana boleh? Tertinggal lah. Biasalah, skuter underpower kan. Tak boleh nak lap. Macam. I guess now it's time for me to give up. I feel it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup.
Got a fist of pure emotions, got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. I want you back for good. Unaware, but on the line, I figured out this. Bang Kilan ramai peminat. Tunggu artis ni. Artis. Artis Berut TV. Ui, dahsyat bang. Ramai peminat bang. Ya, peminat je. Ramai. Cepat Bob, lapar ni Bob. Jalan terkedek-kedek. Asalnya nak naik bot. Tahu dia tadi kata tinggal one way je kan. Tu yang macam mana? Apa? Ada rezeki kan. Kita kena repeat lah tu. Sekarang kita makan. Dalam ni macam-macam ada apa benda ni. Mall yang eksekutif lah kan. Tengok tadi barang-barang Louis Vuitton semua ada kan. Dahsyat lah. Lama gila orang ini, tak tahu ada apa kan. Itulah ada artis tu, konsep tu. Kan kita tadi kan. Ni punya ke? Buaya panggang. Sir, would you like some bugs? Would you like some bugs? Bugs. Bugs. I can't finish them. No way, man. He's eaten half of these. I have. You want to try them? No. They're really good. Who's the tough guy here? Serious? Who's the tough guy? Yeah. Ulat. Crickets. Worms. Chug it. Come on. Tough guy. Cannot eat. Malam gelap, tinggi awan, dalam diam, keresahan, detik-detik berlalu. Aku tahu akan terus meninggalkan diriku, aku terus memikirkan. Lama kau tinggalkan, terpaku sendirian. Seorangan bagai daun yang gugur, ku mencari satu hikmat di
ke depan terus? Ke nak jalan dulu? Jalan dulu lah. Okay, let's go. Wah.2 ชั่วโมงคะ ไม่เอา1 ชั่วโมง เอาเท้า1 ชั่วโมงเป็นเท้าBalut TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. Macam tu panjat. Mungkin tak sedar. Dia tak sedar. Dia pun dia cakap dia tak sedar. Tak cukup tidur. Bukan kerja. Malam tu lah pergi apa ni? Pergi rumah member pinjam beg tu semua. Lama tak ride. Tu lupa semua. Alhamdulillah dapat pula bagi skuter yang kecil cantik. Skuter yang kecil cantik lah. Oh, sorry sebelumnya semalam pernah solat, tidur sebentar. Kan habis power nap lah. Nak recover yang tadi malam yang tak cukup tidur tu. Lepas tu alarmnya dah bunyi 2 kali. Macam sekejap jadi sekejap udah. Macam perasan Kak Gigi punya WhatsApp tu. Lagi 5 minit berangkat, lebih kurang macam gitulah. Tak gerak rupanya. Lagi lainnya di Uli Intan. Itu kasur tu mengundang untuk ke La La Land. Kan bro, kaki lain naik. Dari mulanya bersua, bagaikan impian, ku tak percaya. Ku yakini kau kan ku jumpa. Kau fantasi yang ternyata istana tiada artinya, cinta tiada di sisi, tiada gunanya posesi. Bila cintaku pergi, kau emosi cintaku. Ku inginkan tawamu. Bagaikan pari-pari di laman syurga. Episod malam November 3 persis dalam memori, masih ku rasa. Walau kita dah lama bersama, istana tiada artinya, cinta tiada di sisi, tiada gunanya posesi. Bila cintaku pergi, kau emosi
to even care. And I feel it, oh. And I feel it, oh. Where you going to tomorrow? Where you going with the mask of fire? To smell love. पास आए यूं मुस्कुराए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए. So alhamdulillah patutnya kita buat trip ni ke Kochang kat cakap, tapi sebabkan ada pemitingan ni kan. Sebab ada meeting lah hari tu dengan budak-budak tak senonoh ni. Jadi diorang telah mensuggestkan dekat Cap tukarlah, pergi Kochang tak best lah, pergi Bangkok. Diorang cakap macam tu. Tu Cap kata Bangkok buat apa, ada apa kan. Itu macam tu lah contoh. Kita pun buatlah Bangkok trip fly and ride instead of Kochang. Kita naik flight tu semalam, awal pagi sampai sini pukul 9.30 macam tu. Masya Allah, 38 Celsius. Kebetulan trip kali ni ada Harman, ada Ati, tapi diorang datang lambat sikit sebabnya dia settlekan dia punya kesihatan dia. Lepas tu baru dia datang. Kita regroup balik dengan dia malam tadi dekat hotel. Hotel kita malam tadi sangatlah best. Di tengah-tengah jalan pasar malam tu, boleh di-consider bandai, kawasan bandai di daerah kawasan. Which is kawasan tu macam Bangla Road lah. So korang keluar je hotel tu, memang Mak Saleh duyun-duyun dah kat situ. Macam dolphin tadi. Semalam perjalanan dia panas sangat. Kebetulan kita orang punya motor pun reheat dengan trafik dia, dengan panas dia. 7E pula tak jumpa. Selalunya dekat PTT kita akan jumpa je 7E. Tak jumpa. Rupanya PTT di celah-celah bandar-bandar yang kecil tu. Mencilok jangan cakap lah. Memang tepat lah kita sewa motor tu, skuter tu di bandar Bangkok ni. Kalau bawa motor kita, macam kita orang masa 2015 lagi dulu lah, berhenti 3 jam kat situ, jalan berhenti, matikan enjin. Pagi ni Cap bawa keluar seawal pagi, jalan cari dolphin. So dolphin tadi kita ada jumpa seekor tadi, dia macam gedik-gedik sikit, tak ni pakai seluar pendek pula. Kita berhenti dekat Jambatan Merah nama dia, Red Bridge. Dekat sini ada juga dolphin viewpoint, tapi saya tak jumpa dolphin, saya jumpa seagull. Rasanya seagull kan seagull sama ni. Betul lah dia cakap. So kita bagi makan. Kebetulan makanan dia murah, 3 cawan 50 baht. Lepas tu dah makan-makan sekali, si Syam cakap, rasanya ni macam bukan ayam. Sudah, kita dah pegang macam gini kan, ni aku nak samak kat mana pula ni kan. Jadi untuk mengkonfirmkan, jadi saya pergi kat Mamat ni, tanya ni binatang apa. Dia kata sekali hayam lah, bukan binatang tu. Allah, boleh saya lihat. Dolphin, come. Ni dolphin, salah satu dolphin pink. Dolphin. Kita jumpa. Dolphin. Dolphin. Kalau korang datang, tak jumpa dolphin ni, maknanya dia pergi berhijrah lah kat bandar-bandar yang sejuk lain. Macam Australia ke, Amerika ke, mana-mana lah. Dia kan setiap musim sejuk kan dia berhijrah. Lepas tengok dolphin, kita tengok gajah. Sebab Thailand kalau tak tengok gajah tak sah. Kita tengok macam mana orang naik gajah. Khalas.
Dia sangat panas dan sangat jam dan sangat teruja dengan apa yang selepas ini pula. Tak teruja lagi? Belum teruja lagi? Satu hari mana Haji. Seronok. Mana seronok lah? Seronok lah mana. Cah, jom kita tinggalkan Bopak, Cah. Jom. Daniel you. Go. Kuala Lumpur? Yes. You not Siam? No. Alhamdulillah kita dah sampai dekat Meklong Station. Last kita sampai kat sini dulu tahun 2015 kalau tak silap. So kali ni kita sampai lagi Haji TV. Haji TV. Saya ada gambar dulu dekat sini. Dalam ni banyak kapal. Banyak kedai. Kereta api dia akan lalu kat sini. Dia ada jadual dia lah sebenarnya. Tapi kebetulan kita dah sampai 9 lebih. So the next trip pukul 11 lah. So sementara tunggu kereta api sampai, kita akan lega-lega kat kawasan ni supaya kita dapat momen kereta api lalu tu. Dekat sini pula susah nak bawa motor besar sebabnya masalah parking. Even motor kecil-kecil tadi pun kita boleh je lah selit-selit depan kedai. Itu pun adab tanyalah orang tu boleh ke tak ke. Lepas tu kalau dia menjual air, kau belilah air ke makanan. Itu adab supaya orang tu pun senang hatilah kita parking kan depan kedai dia. Kita cari Masjid Haji kat sini. Kan tengok mana? Dia kata ada aircon kat dalam juga, tahulah. Pandai lah Haji. Khalas. Yang bank ni suasana tu. Mana Cik? Dia masak Haji. Wait. Percaya. Malaysia. Malaysia. Saya tak dengar dia cakap ni. Tak pun Thai. ได้ แต่เมืองไทยร้อนมากฮอตเลยขอบคุณค่ะอาเซชูโอเคขอบคุณนะคะ Bye bye. Dah tawab dah? Dah tawab dah? Dah tawab ke? Datang nak tengok kereta api bang. Oh ikan. Sana ada jual dolphin kering. Malaysia. ไม่มีน้ำยาหน่อยพ่อค้าหั่นปลาบอกไม่มีแรง Tapi lain sunda nanti ya. Do ba 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 do ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวโทร1155 Attention please from oncoming or departing trains. Please always be aware of standing behind the red line. Please
Please don't hesitate to contact us if you require any assistance. Call Police 1155. Panas amat. Panas, lepas tu trafik dia. Ini memang ramai orang cakap lah. So hari ni memang saya rasa sendiri. Memang rasa nak tumbuk cermin kita orang. Perasaan dia panas. Cap 38, 39. Itu biasa bagi orang biasa. Kita biasa main ais. So next time pergi Europe lah. InsyaAllah. Ada rezeki insyaAllah. Amin. Hello. Hello. Welcome to Thailand Floating Market. Memang aku ini anak orang miskin, tiada apa-apa yang dapat ku berikan. Engkau memang kacak, memang tidak padan dan tidak sepadan. Aku anak kampung, tiada pelajaran, kuli-kuli sahaja, memang tidak padan. Cantik bakau itu banyak yang tergoda, lagi orang kaya. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan, rumahku pun tiada, ada pun bapa punya. Apalagi belanja mau bayar berian, kawin sama kamu. Bukannya ku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Karena aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Engkau masih muda, handsome lagi menawan. Janganlah kau cari perempuan macam saya, engkau memang kacak. Belum boh. Kepala bapak ni siap Rayid. Macam dia tiba dia bantu motor tarik sikit. Dia kata awak nak bertanya dia jana ke? Dia siap okor kan. Abang shoot terus. Okor obesitas sangkut belakang. Apa tak? Belum boh. Ada ni expect 300 kau dah. Awak tertenang kosong. Bara 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 bere 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 bara 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 bere 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 bere. Tadi isi air, ni dia merah balik. So dia jalan nanti dia bakar mati. Yalah full throttle kan. Nak kejar 300 350. Nak janji lah. Berapa? Ha? Berapa? 100. Isi air lagi sekali. Bagi dia setuju. Isi air. Nanti ikut lagi 10-20 km dia jadi lagi. Okey, sekarang berapa minit nak bagi ni? 10 minit. Okey, boleh. Sekarang nak tengok kalau air tu nanti 10 minit nanti buka. Oh, kalau kering. Kalau air kering. Kuring. Kuring.
Tadi kami terputus waktu traffic light. Bertiga lah dengan Abang Herman, Yet. Lepas tu ada orang tu tak nak pakai handphone dia. Paksalah nubis jadi navigator. Dan 16 minit lah sampai ke lokasi kafe tu. HP-nya udah mutar. Pas dia ada satu tanjakan atas ke bawah. Mau tanya, mau konfirmasi, mau lanjut atau pulang. Jadi pulang sebelum kami berangkat, kami tanya Abang Herman okey tak? Kita nak jalan ni. Jadi dia kata okey. Perlahan aja lah tadilah. Terus sampai itu dia kata mau istirahat. Kemudian dapat WhatsApp abang cancel. Diskusi dengan mereka berembuk. Jadi kalau kita jump start, Abang Herman dapat 2 kali start awal rehat. Itu bukan tak nak tunggu abang tadi. Rationalnya biar abang sama dapat rehat awal sedikit. 2 kali rehat lah. Jadi bila pun dah okey, alhamdulillah lah. Peluh tu masuk mata macam macam tu dia bawa. Bukan seronok ke Bangkok ni? Malam je Pak. Malam seronok. Siang tak apalah, duduk bilik je kot. Tu tadi dia beliau menyampaikan satu pesanan untuk abang lah. Apakah alangkah baiknya apabila hotel ada bathtub? Bathtub. Siapa yang minta? Ada yang tadilah. Orang yang handsome tu lah. Jadi hanya menyampaikan aja lah. Mana tahu hari halas. Wai, nampak jalan tadi dia 2 lane kan? Dah jadi 4/5 sampai pergi kat depan tadi cakap dengan Iyat dengan Pak apa? Kita depan tu kalau ada visitor terus. Saya nak makan dulu sebab dia dah kacau perut, dia dah kacau mental. Saya ingat saya seorang, Pak Isan pun sama. Dia pun tak boleh tadi. Oh, nasib baik abang berhenti dia. Dia pun nak berhenti. Semua dah tak larat. Panas sangat lah. Your country very hot. My country okey. Ya, jom. Jom. Mewah. Kenapa berhenti? Baru betul. Dengar ni aku nak nyanyi. 4 darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketamlah batu. Walhal tadi kan Abang Herman, abang kita boleh je share kita lokasi sini terus tadi. Kan? Tak apa, saya mewakili Abang Herman. Saya faham. Saya faham. Dah terucap dah. Kita dah nantilah kejap lagi kat atas. Malas nak buka. Sebab pakai sekejap sangat. Thank you. Sedikit je lah, Syam. Boleh? Motor telah dibedah siasat. Dia ada satu hose, kebocoran hose. So dia effect water pump tu. So tadi tukar water pump dan tukar hose tu dan masuk coolant baru. Tadi pun rasa macam ada lagi tu tau. So besok kita tengok macam mana. Sekian berita terkini. Saya Karamjit Singh Walia. Bukan. Clear. Line clear. belum pakai rogol. Balut TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is love in these waters, but I can't bring myself to swim, and I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. Had no time to choose what I chose to do. So go easy on me, baby. I had good intention and the highest love, but I know right now it probably doesn't even try.
Kau bagilah Chan. Kau selalu dapat ride laki bini tu. Okey. Dah. Kau pergi sambung tu. Kesian pegang phone. Okey, bye lo. Bye. Bye. Take care. Okey, bye. 3. Woi. Bunyi lah apa. Kena kat mana? Kat babi. Kalau kena kat situ. Kata nanti. Sabar dulu. Apa mu tu? Kenapa dia period je? Period. Tak kasih pampers? Tak. Sampai dah ke? Dah sampai dah. Sini ada lagi. Oh, situ ada lagi. Dia punya sini tu. Oh, that means daripada Dia punya yang hos besar tu. Hos besar. Tak panas lagi. Wei, kau ni kan? Jauh rak hari ni ya? Hari ni jauh lah. Dengan keadaan debunya semua teruk. Sampai mana hari ni? Hari ni kita sampai ni apa tu? Tu. Tu je Myanmar. Myanmar je. Everything's so blurry and everyone's so fake, and everybody's empty and everything is so messed up. Preoccupied without you, I cannot live at all. My world surrounds you, I stumble then I crawl. You could be my someone, you could be my saint. Know that I'll protect you from all of the obscene. I wonder what you're doing. Imagine where you are. There's oceans in between us, but that's not very far. Leaking ada. Ada leaking. Malaysia. Come. Dalam Malaysia. Mari. Mungkin kau ni pasal meski. Macam. Lemat. Rasa dia. Ui, betul saya bukan suka sangat game kali ni. Tapi yang ni masuk ah. Up. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan wa mazidah ya rabbana kama yunus. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillah wa ala barakah. Bismillah wa ala barakah. Bismillah wa ala barakah. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah minkum. Panjang mari orang nak lapor ni panjang pula. Dia dah potong kiri dulu. Weh, ini pedas. Berapa tahun? 2 tahun dah saya datang. Saya dah makan 4 kali kot. Ini tu. Sorry bang. Ini memang masuk ranking saya juga lah ni. Very rich. Very rich. I think ini going to be the first ranking. So far dah 3-4 kali cuba. Ini yang dapat rasa balance, punya rasa je balance. Ada tak buah. Sedap betul. Balance ni tu macam mana? Macam yang benar ni. Tak savory dia. Yang benar ni. Lehio. Tak cuba Dah dulu dah. Dah betul kira. Sekali ada. Dulu. Tengok siapa lu? Goreng black or Tapi lembek. Ambil macam ambil. Babi. Ambil lain lah.
Nina. Okey. Tak, tengoklah macam ni. Gelap dunia. Sedap tu. Kau pakai buka tapi tak minat. Ni nama dia Kulup. Kulup Bana. Bau-bau. Okay. I want hot. You want hot? Oh, sure not. Okay, you want hot? Lagi. Okay, dah jom. Yakinkan ku berdiri, diamlah tanpa tepi. Bolehkah aku mendengarmu? Terkubur dalam emosi, tak bisa bersembunyi. Aku dan nafasku merindukanmu. Terburu ku di sini, teraniaya sepi, dan ku tahu pasti kau menemani. Dalam hidupku, kesendirianku, teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli, ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati. Kaulah sandaran hati. Abang bogel kakak. Nak saling ke? Nak tengok ke? Nak video dia tak? Tak nak. Dia balik. Dia dulu boleh. Pada dia tu Kakak tu mana? Yang gemuk tu. Kak Ina. Yang cabi dia yang besar. Cabi pendek tu. Cabi ke? Tutup. Bodoh sial. Aku ni daripada tadi beneran mulut. Lepas ni saya mau apa kau boleh. Jangan jadi molok ya. You good lah. You kita lah. Jadi selepas ni kita yang penting akak tu. Daripada tadi selepas ni selepas. Akak mana? Dia langgar kat mana? Tadi tengah jam-jam itu dia lalu tengah. Oh. Langgar kat mana? Sangkut dekat inilah, sangkut dekat ni. Oh. Dia minta berapa? Tak tahu. Dia minta berapa? Ini tu. Lepas tu?
topi buang bagi dia. Oh, ya ke? Dia bawa balik topi lagi. Diskaun, minta diskaun. This is what? Damage? No, right? No. Okay. One day, Okay. to buy. Video. Video tu tengah jalan. Okey. Video mana boleh tegak je. Apa tu je? Apa tu? Abang goreng bro. Busuk. Sedap. Ada lagi satu. Banyak orang tanya dah. Di dalam kamu. Dia kalau pakai Kak, kalau pakai nampak ke apa? Nampak muda. Oh gitu. Anjing ngayat. Gelenya. Orang lama. Dulu hari kakak terlalu boleh ni kau ya. Let's go. Urut. Masak. Cakap Melayu urut. Balut TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. Sihat dah? Tengok lah. Sihat dah? Sihat dah lah. Magic lah kita. Magic lah. Ini Gigi the rabbit lah. Ini rabbit tau. Tengok RM4. Masas baiknya. Masas malam tadi baik punya? Baik punya. Wah. Siapa? You Andre TV? Bukan. Bukan saya tak ada TV kak. Tengok phone je. Kita ada tour guide. Ini tour guide kita. Dia bawa cari seluar cap. Salah pula. Kita nak pergi ni Platinum. Platinum jalan. Main pusing-pusing. Sukalah tu. Pakai ni je lah cap. Cap. Okey lah tu. Mana pink ke? Lawa tu. Tak payah nak bawa kat masuk lorong. Lorong gelap. Lorong gelap ni. Oi, jambatan pula. Oh, ada halangan tu. Pakai bebek je lah, Kak. Tutup pula. Dia buka pukul 10. Macam mana ni tutup pula? Tak ada kunci? Sekejap, saya call je. Kedai tak buka lagi? Akak kat depan ni. Okey. Boleh. Terima kasih. Boleh karate. Karate. Tak pergi shopping? Tak pergi shopping tadi? Shopping. Foto. Okey. Cuci. Thank you. Okey. One photo also. Okay. 1, 2, 3. Tak habis. Cik Yek dengan Cik Lina tu saya rasa macam laporan dia orang tu macam tak betul. Jadi saya nak betul-betul daripada tuan punya. Masa buat motor tu, lepas tu celah kan. Celah tak dengar apa-apa. Top tu tak dengar? Tak dengar kena apa-apa. Tak dengar apa. Tapi ada top tu? Tak jawapan dia kalau kena meletup lah kan. Tak dengar. Terus tengok apa hal dia. Ni tu yang Vietnam tu dia punya angin tu kan. Lepas tu last kali cap bang butik tepi. Nak berhenti tepi masuk tu. Settle pun 8,000 nak. Apa pasal? Tak tahu. Dia cakap dia tunjuk bumper tau. Tengok tak kena. Ke bumper dia tendang sendiri tak? Tak tahulah kan tendang sendiri apa ke. Lepas tu yang tu kita punya rider tu. Yang tak kan. Dia cakap lepas tu dia macam bidang lalai minta. RM2,500 minta. Okey. Bayar jalan. Ya. Okey saya bayar. RM8,000 nak. Sini sampai belah sini. Sini. Jalan ni Jadi sebenarnya siapa yang salah?
Lina. Tak bisa tak berani je cakap. Keluarga mereka. Laporan ni tak betul lah ni. Dia scam saya tadi kan? Tak, Shibuya kita dah sampai Jepun. Memanglah pukul 5 kau tunggu akak kat airport KLIA kan? Kan? Akan nak tengok kau adik kat situ tercenguk dekat arrival hall tu. Tahu. Tak, dia faham tak arrival hall tu apa? Cakap Inggeris tu, you cakap balai ketibaan, balai. Balai ketibaan. Kalau tak faham lah arrival hall tu benda. Balai ketibaan apa? Internasional. Okey? Okay. By the power of Grayskull. Banyak shopping ke riding. Haji nak masuk dalam tu. Overall, pengalaman ni bagus untuk saya sendiri dalam satu proses perbaikan diri dalam mengendarai motosikal di kawasan yang urban macam ini lah. Jadi saya faham tak semua orang enjoy urban adventure. Gaya kita selama ini, kalau ikut abang daripada dulu, gaya kita suka ride jauh sambil view relax. Ini tak sempat jauh, tak ada view. Pada orang yang tak ada view, dia akan sangat tanya-tanya, mau lihat apa? Apakah mau lihat hanya kenderaan, mobil di jalan raya atau mau lihat macetnya? Kalau lebih baik ke depan, tak payah pindah hotel. Cari yang betul-betul sentral, yang boleh cover timur, barat, utara, selatan dan kita circle. Kalau nak explore ni, saya rasa tak payah motosikal. Kita naik tut-tut. Bestnya kita dapatlah troke apa yang semua tempat-tempat ni, dan saya punya mission untuk join abang nak tengok tempat apa floating market tu, tempat Nicolas Cage berlakon tu. Dapat achieve that mission, yang lain-lain tu saya enjoy dia. Ni merasa betul-betul naik motor, okey lah. Ni last aku rasa kalau nak buat fly to Bangkok 2.0 bang, ambil van terus turun kat hotel macam semalam tu dekat Platon 6 tu, duduk 2 malam, pergi leisure. Macam kita punya kebiasaan Bulat TV naik motor sana tak boleh buat dalam Bangkok, kita tak boleh nak buat. Lain dia punya cara dekat sini lain. Some of the element tu menepati apa yang saya expected lah. Jam dia, pembawakan orang bawa motor, bawa kenderaan tu yang bersimpang siur, diburukkan lagi dengan construction yang merata-rata. Tapi dekat sini skill mencilok. So kalau dekat KL tu saya ingat saya dah terror dah. So dekat sini tu tak. Saya punya side mirror je dah berapa kali dah langgar. Padahal skuter ni kat KL GS saya lepas je. Laju je saya boleh bawa. Kalau nak tengok view awan nano ke apa ke memang tak ada lah. Bukan Bangkok lah. The idea untuk fly to Bangkok tu memang best. Nak experience riding dalam town tu kan. Dengan GS rasanya tak mampu kot. Skuter pun mantap. Cuma absorber dia out lah kan. Dan yang paling best tu lah pengalaman berlumbur dengan Macha lah kan. Cuma disappointed dekat kejadian. Saya rasa macam kenapa Cap berhenti ya. Kepala benda tu terngiang-ngiang lah kan. Jadi maknanya menunjukkan how concerned you are dekat kita punya tetamu lah. Betul. Sebab biasanya dekat Bangkok memang Cap dah awal-awal gitu. Saya akan share tempat, memang kita akan terpisah jalan. Komitmen tu mesti juga nak berhenti. Walaupun tempat yang mungkin kita tak tahu lah kan. Tapi itulah beza dia Bulat TV dengan orang lain. Tak bad. Rider kental. Nah skuter. Dia elemen tu ada. Nak buat macam mana? Kami breed lain sikit. Tengok orang kat sini bawa motor lebih gila pada saya lah. Itu the best lah. Kita boleh belajar dengan cara hidup dia orang, cara bawa. 41 degree panas, memang panas. Saya pun minum air sampai 4 botol tak terasa. Okay, Cap bawa semua tempat-tempat yang cantik. Terima kasih Abang Azli. Dimudahkan diberi kesihatan yang baik dan dimudahkan segala urusan. Amin. Tapi memang kalau bagi free sekali, kalau bagi offer bagi free masa pergi Bangkok ni pun tak nak. Kita naik tutup, mana kita duduk relax, tutup lah. Pandai tutup lah. Kata abang ikut ni bukan apa, abang nak pergi ke tepi tu. Susah macam mana pun mungkin hari ni. Mungkin akan datang. Nak tahu pergi juga. Terima kasih kepada Bulat TV kerana bawa ni abang ke sini kan. Kerana mau Bulat TV aku di sini. Cari apa tu Cah? Haji Jamal suruh saya buat macam ni. Tandas Cah? Bukan, kiblat. Oh, kiblat macam tu? Kiblat. Oh. Dia memang kena menenak. Macam mana Cah? Tunjuk. Tu calibrate.
Dia kena buat 8 calibrate. Saya 3 hari ni tidur tak lena. Banyak gangguan tak? Masuk bilik gangguan. Hari last lagi banyak gangguan. Bilik kita orang dengan Syam connected room. Lagi teruk pagi-pagi dia dah masuk, dia duduk sebelah saya macam ni. Dia berdiri macam ni. Tengok saya. Saya pagi dah. Dia memang kau makan bukan saya. Strands in your eyes, the color them wonderful. Stop me, steal my breath. Happy tu happy lah. Cuma trafik lah. Sebab kalau kena tinggal ni, nak cari, nak bertemu balik jadi memang susah. Lain tu semua okey lah, tak ada masalah. Study dah, memang saya dah study awal-awal kan. Bangkok ni macam mana keadaan jalan dia kan. Kalau friendly, semua pakat bantu, so far tak ada isu lah. Kalau nak buat trik kedua, ketiga pun kan. Jam macam mana pun, kalau kita duduk dalam satu team tu, okey lah, tak ada isu pun. Jangan kadang-kadang tinggal hilang kan. Kena cari sendiri lah, jadi susah sikit lah. Malaysia juga? Ramai lah orang Malaysia. Ramai rupanya orang Malaysia. Akak pun orang Malaysia? Malaysia. Emeralds from mountains and thrust toward the sky, never revealing their depth. And tell me that we belong together. Dress it up with the trappings of love. I'll be captivated. Semua best, apa semua best. Cuma cuaca je lah panas. Kena buat share lagi ni. Experience dia lah bang. Boleh lah up skill kita sikit. Betul bang. Tapi of course kena pakai skuter lah. Tak boleh lah pakai GS ke apa. Ada orang yang takkan pergi lagi lah kalau bawa motor. Oh gila, saya akan pergi lagi. Penambahbaikan maybe kita jangan pergi time-time panas lah. Itu je lah. Timing semua cun, cantik. So kita sampai apa tengah hari. Kalau saya prefer riding lah daripada van ni. Van ni more turis-turis. Kita tak macam lokal kan. Macam kita boleh kita macam lokal lah. Macam lokal, betul. Ya. Best, tapi jangan berlampat lah. Best. Riding dekat Bangkok ni best. Kena repeat lah. Yang tempat tak pergi lagi lah. Come on lah. Different hotel macam tu best. Kalau macam satu hotel, lepas tu kita nak patah-patah balik kan jauh. Dengan jamnya, macam tu okey lah. So lain hotel macam lain lah punya feel kan. Tak mestinya apa yang kita rancang tu akan berjaya. So kita kena terima seadanya. Jangan putus asa. Pergi lagi, buat lagi. Tapi bukan bulan 4. Baik saya dah sampai lah. Itu yang penting. Dia dah lega dah. Bila dah sampai lega. Dengan cap punya accident lah, kita berisau agak. Alamak kan. Bagus. Dia memupuk semangat kerjasama. Kita sabar apa semua. Tenang, cool. Okey. Kita layan je. Cuaca sejuk. Cuaca sejuk rasanya mungkin betul-betul baju hujan yang saya bawa beli tu berguna. Tak buka langsung. Kalau kita nak pergi ride, naik skuter lah. Kalau kita nak berlibur, kita naik tuk-tuk. Kalau lagi, saya suka naik skuter. Ada tempat lagi kita nak bawa tu. Hang from your lips instead of the gallows of heartache that hang from above. And I'll be your crying shoulder. I'll be love suicide. And I'll be better when I'm older. I'll be the greatest fan of your life. Awak dah sign kan? Jadi saya terima kasih lah. Jumpa di Songkla. Apa hidung kembang saya? Tak. Pesanan untuk orang rumah? Orang rumah saya tak ada. Saya ada tuan tanah. Tuan tanah, yeah. Tuan tanah Kedaung. Tuan tanah Kedaung saya. Apa pesanan dia? Pesanan dia bawa saya baik pilot kan. Wow. Pilot motor. Kita habiskan pilot motor. Untunglah lelaki pilot. Pilot motor. Pilot motor. Budak-budak dia tu. Okey. 0.5 kembang gitu. Ya, 0.5. Ini siapa? Jadi duit baru dia bayar. Orang dah dengar berapa kali lah. Tapi ada terasa balik. Saya kalau potong rambut Mak Datuk. Sikit. Apa tu Ji? Biar kayak kita. Apa tu? Nampak ke Ji? Street nampak kau punya ni. Kalau di Indonesia tabrak tu panggil apa? Tabrak tu sebenarnya menunjukkan kasih sayang. Oh, kasih sayang. Saking sayangnya, kasih apa? Apa Pak saking? Apa?
Habiskan dong. Pak, sangking tu apa pula? Dia macam dancing juga. Oh, dancing. Dancing eh? Dia berdancing seorang-seorang dalam bilik dia. Oh, anjing. Apa nama kampung ni, Pak? Ha? Apa nama kampung ni? Ni kampung ikan lembu-lembu. Apa? Ikan lembu-lembu. Ya. Mana ikan? Ikan islik. Celik. Belum bangun lah. Pukul berapa? Kita je yang pergi. Ingat geger tadi? Bukan. No geger. Oh, Pak kata ikan celip. Ikan celip? Ikan lembu-lembu sini ikan lemping. Dia pukul berapa dia datang? Lambat, pukul berapa? Ikan tak panggil dia orang. 7 mah. Oh, breakfast dia belum lagi. Ikan kata nama ganti dia bukan dia orang. Bukan dia orang. Lepas tu mereka. Dia sekolah, tanyalah dia. Macam mana? Ikan kata ganti nama. Bukan. Kalau dia ramai-ramai takkan bilah. Mereka lah. Bukan mereka. Lepas tu mereka dia keluarkan mereka. Kena tanya muluk. Nak tanya jauh, nak call ke? Kau Ringi. Angkatlah. Angkatlah no. Marilah. Hello. Kamera. Kamera untuk orang foreigner aja, Pak. Betul tak ada? Tak, dekat helmet tu mana ada kamera tu. Oh. Ini macam cermin mata yang tak ada gelas. Record apa tu? Record. Penat lah kita posing tadi kan? Kaki terangkat Macam tu aja. Lepas tu kau bujuk tak? Tak pujuk, saya nak rekod. Tak sempat. Tu gambar ikan tu, Pak. Tu ketam tu gambar tu. Ketam nampak tu, ketam. Ikan lumba-lumba tu dekat motor ni. Ni motor. Ni ikan lumba-lumba sini. Macam mana, Cah? Ikan lumba-lumba? Depan. Depan nak rasa depan dengan itu. Sebelah atas ni. Keluar daripada vaksin dia. Dia pakai perangkap. Lah dengan orang tukang order tu. Dia tulis tu Hot Nescafe. Cakap I want cool. Okay. Ice. Okay. No milk. Oh, no susu. Kecap Melayu ke, Bek? Boleh kecap Melayu. Aduh, nak tanya. Kita mari Kelantan. Oh, bagi lalu. Sawadikap. Oh, dah boleh. Bede. Sawadikap ni menunjukkan top tui. Betul. Mana bukan Thailand. Lagu-lagu. Happy birthday. Bukan. Boleh menantai. Opening the birthday. Peluk. Peluk. Takutlah. Yeah. Rapat lagi, Yet. Peluk rapat. Dekat situ. Tengah jembatan. Sial. Bawa lagi, Yet. Kenapa tu? Cah? Kenapa? You kacau lah. Hai. Habislah ini malam. Ya lalu. Lu siap-siap lah. Selamat. Wah. Mami.
Dah tua pun bodoh. Ayah dah marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah. Inilah duniaku, impi damai di sisimu. Inilah bebasku bersama